Okey. So T5 dalam tu okey, nyala. Okey, yang dekat sini earding ada, cuma tak tahu dia tak potong ke apa ke. Cuma dia biar macam ni je. Ini buat kerja tak habis nama dia. Tengok dia sambung macam tu. Kabel tu. Sekarang ni lampu ni tak boleh menyala. Lampu ni dah tak boleh nyala. Memang apa, ada banyak yang rosak lah. Yang mana yang tak menyala ni rosak ni. Itu kelip-kelip kalau tengok tu. Dia kelip-kelip. Okey. Yang dekat sini. Okey, yang dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, ini saya tahu siapa yang buat kerja macam ni. Saya tahu. Tak payah ni, kita tengok pun, kita buka pun kita dah tahu dah siapa yang buat kerja macam ni. Nampak? Live dia pakai kabel hijau. Kabel hijau. So kalau katakan nak buat balik tu, maksud dia saya nak potong ni. Nak masuk dalam konektor lah, konon-konon lah, nak make good lah. Kita tak tahu ini kabel earding atau kabel live. So mengelirukan. Tak tahulah kalau ada wireman yang expert dia buat macam mana ke. Itu terpulang pada dia lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita dekat puncak alam tapi jajahan Shah Alam. Betul lah. Okey. Sekarang ni dah pukul 11.30. Okey, 11.45. Okey, untuk dekat rumah ni bulan puasa ni saya kena cakap slow sikit lah, tapi dekat-dekat dengan kamera lah. Okey, untuk rumah ni dia ada masalah bila kilat je dia trip satu. Okey, yang kedua baru-baru ni dia terjadi kilat je lampu semua blow. Blow habis, lampu semua tu dah separuh padam. Lepas tu dia punya auto gate ni dulu bila kilat dia dah rosak lah, dia meletup. So hari ni kita nak tengok, hari ni kita dapat tugasan owner call kita untuk check dekat dalam. So kita check. Tu salah satunya. Okey, untuk maklumat kalau ini banyak gila. Okey. Dekat sikit. Boleh dekat sambungan tak proper. Okey. Ini kalau kita tengok dekat sini ni dia ada bersambung. Okey, ini kalau kita masuk rumah biasa dia akan bagi yang asal. Yang asal yang ni. Biasa pemaju dia akan keluarkan kabel macam ni lah sekali dengan konektor. Tengok, kalau kita tengok dekat sini dia ada sambung. Dia ada sambung macam tu je. Okey, dia sambung untuk nak hidupkan lampu kanan dengan kiri ni. Lampu dia, lampu downlight ni. Okey, dekat sini pun kita tengok memang dah fail lah. Okey, lepas tu terus earding. Okey, lepas tu macam biasalah. Ini earding dia. Sekarang ni earding dia ni ada kabel hantu. Nampak? Kabel besar kat situ ada. Okey, 10 lah kabel besar dia. Tapi kenapa ada kabel hantu? Kita takut kabel ni dia tapping dekat BRC rumah. So nanti kita akan buat apa ni? Earding resistant, hujan earding test. Kita akan cabut kabel tu satu. Kita tengok bacaan dapat berapa dan kita sambung kabel tu, tengok bacaan dia pun dapat berapa. Lepas tu kita buat earding test tanpa kedua-dua kabel lah. Nanti dapat resistant load dia. Sebab ni kita suspect kilat rumah ni. Kau nampak tahu dalam kali ya? Kau on lampu. On DB dulu. Okey. On DB tu, lepas tu kau cerita yang DB dulu. Okey, ini adalah DB lah. DB untuk rumah ni. Okey, Nest ni dia dah lama. Ini saya rasa daripada pemaju. Ini memang daripada pemaju. Okey, ESCB ini adalah RCBO untuk water heater. Untuk water heater yang jenama NES ni lah. Tengok dia besar, dia macam nak tiru Hager lah. Hager pun besar macam ni juga. ABB pun rasanya besar macam ni juga. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya kabel neutral, dia punya
edding dengan dia punya live ni okey lah. Setakat ni memang cukup. Okey, dia punya live semua kabel balance. Okey, tapi ini semua litar kuasa ni. Kalau kita tengok ni litar kuasa. Litar kuasa ni dia gunakan 100 mA. Sepatutnya litar kuasa ni dia kena guna yang 30 mA ni. Tapi kenapa dia terbalik? Yang ini litar cahaya. Sepatutnya 100 ni kena letak sini. Ni kena letak sini. Lagi satu, kalau kita test dia punya trip ni macam dah tak terampil sangat. Yang ni pun sama. Yang okey pula. Tadi tu macam tak apa nak terampil. Okey. Kau tunjuk, kau matikan litar 30 tu, kau tunjuk lampu. Mana 30 ni? Tu. Kau matikan USB 30 tu. Kau tunjuk lampu tu hidup. Lepas tu kau matikan 30 tu, lampu mati. Mana benda tu terbalik. Betul. Alright. Sebelum saya terlupa. Okey, ini dekat satu MCB ni dia ada dua kabel. Sepatutnya tak boleh dua kabel lah. Dia kena satu MCB, satu kabel. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia pakai MCB C30 MA lah. C30 MA ni sepatutnya kena pakai dekat soket plug ni, dekat soket ataupun litar power. Tapi kalau saya matikan ni, lampu ni dah padam. Semua lampu dekat sini padam. Tapi soket hidup. Tapi soket hidup. Soket boleh hidup. Okey. Aku try matikan tu. Aku tekan tu dia mati dekat 100 tengok. Nanti Abang Zari dia tekan ni lah. Okey, tekan Okey. Kau ambil kau fokus dekat yang 100 tu. Okey, 1 2 3. Betul. Terbalik 100 terbalik. Okey, terbalik ni macam biasalah. Terbalik ni nanti tukar Lepas tu okey. Lepas tu okey, kita buka balik. Okey, ini 30 ni dia pasang dekat kuasa. Patutnya tak boleh lah. Pasang kat cahaya. Patutnya tak boleh lah. Okey. Untuk wiring dekat rumah ni, okey, saya buat inspection. Tugas saya memang nak kena buka lampu ni, nak kena tengok keadaan kabel dalam tu. Lepas tu nak kena tengok kabel tu ada edding ataupun ada edding, cukup tak kabel dia, warna kabel dia macam mana, dia cover pipe tu macam mana. Maksud saya cover kabel tu macam mana, ada pipe ataupun ada flexible conduit ke, ataupun ada cover selain tu ke dia letak, tapi memang tak ada cover langsung lah. Nampak kalau kita tengok lepas tu sambungan dia, kita zoom sikit, tengok sambungan dia buat tape macam tu je. Okey, sambungan macam ni. Kalau kita tengok terang lagi bersulur, itu merit joint tu. Kalau katakan sambungan lurus, jenis lurus, padu, mampat, dia tak ada hal. Tapi ini bukan sambungan yang betul. Ini merit joint. Silap-silap tu longgar tu. Silap-silap nanti kalau lama-lama, cukup setahun, 2 tahun tu, dia panas, dia longgar, dia kuncuk, kembang kuncuk, dia akan jadi spark. Dan dia akan jadi spark. Dia akan takut dia ada flame, ada melt ke, sebab dia panas kan. Dia akan menghasilkan haba. Okey, untuk yang ni sebelum saya terlupa. Sepatutnya kena ada kabel edding. Tariklah circuit mana-mana pun kabel edding jangan lupa. Tapi ini kabel edding tak ada. So kabel edding tak ada, sepatutnya kena ada lah. Ambil harga mahal, tapi kenapa kabel edding tak ada? So jangan buat macam tu lah. Cover dia tak ada. Okey. Kabel ni tapi tengok kabel dia tak lalu pipe pun, dia tak lalu cover, dia tak ada apa pun yang cover dia. Pelindungan mekanikal tak ada. Pelindungan mekanikal tak ada, pelindungan daripada binatang yang menggigit tak ada. So tengok itu, tengok yang tu pun dia sambung macam tu je. Kalau kita boleh tengok lah, itu ada ding lah. Itu ada ding tapi dia sambung. Ini memang dah tentu asal ni. Sebab ini renovation, bagi tambahan. Okey. So T5 dalam tu okey, nyala. Okey, yang dekat sini edding ada, cuma tak tahu dia tak potong ke apa ke. Cuma dia biar macam ni je. Ini buat kerja tak habis nama dia. Tengok dia sambung macam tu. Kabel tu. Sekarang ni lampu ni tak boleh menyala. Lampu ni dah tak boleh nyala. Memang ada banyak yang rosak lah. Yang mana yang tak menyala ni rosak ni.
Itu kelip-kelip kalau kita tengok tu, dia kelip-kelip. Okey. Yang dekat sini, okey, yang dekat sini kalau kita tengok dekat sini, ini saya tahu siapa yang buat kerja macam ni, saya tahu. Tak payah ni kita tengok pun, kita buka pun kita dah tahu dah siapa yang buat kerja macam ni. Nampak live dia pakai kabel hijau. Kabel hijau. So kalau katakan nak buat balik tu, maksud dia saya nak potong ni nak masuk dalam konektor lah, konon-konon lah, nak make good lah. Kita tak tahu ini kabel earding atau kabel live. So mengelirukan. Tak tahulah kalau ada wireman yang expert dia buat macam mana ke. Itu terpulang pada dia lah. Okey, yang kalau kita tengok dekat luar, okey, dalam tandas ni lah. 9 minit. Okey, kalau kita tengok dekat tandas, nampak dekat situ apa yang pelik dekat situ? Satu, kabel hijau, semua kabel hijau. Dekat situlah neutral, dekat situlah live, dekat situlah earding. Tapi kalau pakai kabel hijau saja tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Tapi adalah sikit masalah. Tapi bagi saya itu bukan masalah besar kalau pakai kabel hijau saja. Tapi masalah besar dia, kabel single PVC tak boleh tanam on the spot macam tu. Nak kena ada cover, nak kena ada benda yang cover dia. At least pipe ataupun flexible. Tapi ni tak ada. Nampak? Itu tak ada. Nampak? Selalu dalam konkrit tu. Itu long term. Untuk long term memang bahaya, boleh menyebabkan trip jugalah. Okey, yang lain pula. Yang belakang tu. Yang belakang ni. Lepas tu belakang ni. Okey. Okey, kalau kita penyewa dia buat renovation sendiri lah. Okey. Untuk yang dekat belakang ni, kesian lah kat owner ni. Owner ni bagi sewa dekat orang. Lepas tu orang tu dia buat macam harta owner ni macam yalah, macam ayah dia punya lah. Nampak macam bila bila kata macam yalah, penyewa dah bagi sewa, lepas tu kita buat harta tu dah macam kita punya kita punya harta. Tak boleh lah macam tu. Maknanya dia buat tanpa kebenaran owner lah. Tanpa kebenaran owner dan macam harta ayah dia. Harta ayah dia ni macam bulan puasa kan, kena macam itulah, kena okey. Yang ni tengok dia buat habis banyak dia buat ni. Slab-slab ni semua dia buat. Memang betul-betul lah. Tengok itu kayu-kayu tu. Ni dibuat tanpa kebenaran owner eh? Betul. Tanpa kebenaran owner. Nampak situ semua kan. Tak tahulah dia nak buat apa. Mungkin dia nak masak-masak ke apa kan. Okey, ini ada kat situ kalau kita nampak ada kabel. Okey, kabel neutral tu kita shut lah. Kita shut, dia ambil, sebab tu nampak macam 1.5 dia ambil daripada kabel lampu dekat dalam sana. Okey, live ni kalau kita tengok situ ada 3. Okey. Itu outgoing pergi ke load. Kat sini lampu satu, ada lampu sini, ada sini kipas. So betul lah ada kabel 3. Dan sini dia control switch ni. Okey, tadi owner suruh cabut, owner tak nak pakai sebab dekat sini kan basah, bocor. So kita cabut lah, kita cabut. Okey, sebelum cabut tu ada kes bocor sini. Ada hujan bila bocor. Ada kes bocor. Sebab tu owner suruh cabut, sebab dia takut sebab anak ada main kat sini ke apa kan, risau. Yalah, risau benda elektrik tak nampak. So owner ambil keputusan yang baiklah, yang bagus untuk apa? Untuk disconnectkan dia daripada ada elektrik, ada current. So memang dekat belakang ni memang tak ada lampu lah. Okay. Lepas tu untuk yang dapur dengan bilik ni dia berapa circuit dia ni? Dia looping macam mana? Okey, itu sebelum saya lupa. Okey, dapur dengan circuit ni kalau kita tengok lah. Okey, kita tengok kat sini. Kalau saya cabut, saya off. Okey, kita tengok jap Julif. Okey, ni lampu ni memang ada problem lah. Tak boleh apa, dia tak hidup. Okey, lampu ni tak hidup, ada problem. Kipas menyala. Okey, kipas menyala Okey, kita akan matikan MCB tu, kita tengok berapa banyak looping. Berapa banyak looping Okey ni dia mati Nampak? Dia dah slow. Nampak? Bermaksud sebelum ni orang yang buat renovation ni dia looping bilik ni, ruangan ni dengan dapur dengan bilik air sekali.
Kan. Jadi apa efek dia? Kalau satu problem, habislah semua jumat jahanam. Jadi owner tak boleh nak, bila problem tu jadi macam ni sekarang, dia tak hidup apa dia kacau orang lain. Sepatutnya satu bahagian ni buatlah satu circuit. Okey, dapur satu circuit kan. Bilik air ni tak kisah, bilik air boleh kongsi dengan belakang. Okey, dalam bilik ni buatlah satu circuit. Sekarang dah susah dah owner dah. Okey, dah susah dah owner dah. Owner nak kena keluar duit, keluar modal nak buat balik. Kan? Jadi biasa pecahkan grup dia supaya kalau ini problem, sini tak ada problem, sini problem, sini tak ada problem, dapur problem, sini masih boleh pakai, owner masih boleh survive lagi. Tapi sekarang ni tengok semua tak boleh. Kan disebabkan kita tengok ni lah faktor-faktor tadi. Kabel dia buat macam tu, kabel tak ada pipe, kabel fly. Kan? Jadi memang tak boleh apalah, owner memang naya lah jadi kalau boleh yalah, siapa yang buat wiring ni buat yang terbaik lah, buat yang perfect lah, ikut spek. Kan? Jadi kalau macam ni, visual lah macam ni. Kan? Yang lain tu dalam ni kita tak nampak. Memang ada problem corner. Sekarang pun dah ni rumah ni baru 10 tahun. Dah ada masalah. Okey. Boleh cakap ni. Orang yang buat wiring ni cuba bayangkan kalau family anda sendiri yang kena macam ni. Anda pun saya rasa confirm lah, orang yang buat wiring ni kalau family dia kena macam ni, dia pun sakit hati. Okay. Ini pun owner dah buat je jadi balik. Panggil orang buat jadi lagi blow. Owner ni tukar lampu dah berapa kali lepas tu dia akan jadi blow dekat lampu dia. Owner dah tak tahan, owner panggil saya panggil kami Alif team engineering dengan saya dengan Abang Zari datang untuk tengok keadaan rumah lah, dengan troubleshoot sekali lah. Memang keadaan rumah ni kan EHCB pun boleh pasang terbalik. Kan boleh pelik. Saya rasa ni bukan pemaju ni buat ni. Ini orang yang sebelum ni lah. Okey, untuk mengetahui ada, bukan kita nak salahkan wireman sebelum ni. Ini hanya untuk kita nak tunjuk. Kan dalam video katakan kita nak cuma blame. Memanglah kita tugas kita memang betulkan balik. Tapi ini kita nak tunjuk supaya benda tak berlaku kepada orang lain. Itu saja. Kita tak sebut nama dia, tak sebut siapa pun. Kan? Agak semua penonton faham lah kan, kita nak cakap benda ni atas kita nak bagi ilmu dekat dekat owner-owner rumah yang mana nak pilih wireman tu, kena pilih yang yang betul-betul yang certified dan betul-betul boleh buat kerja, faham pasal wiring ni, dan dia experience dia tu, dia ada experience. So dia tak ada, dia bukan jenis orang yang sekadar kalau kita nak duit, kita boleh je buat. Kita boleh je kelentong owner cakap benda ni macam ni. Last kali owner bagi kita contoh 1,000 lah. 1,000. Lepas tu kita buat macam-macam biasa-biasa je, macam abang macam ni. Lepas tu dah dapat duit. Dengan saya Alif Team Engineering tak ada macam tu. Kita cakap direct, terus terang. Nak terasa macam tu je. Kita akan cakap. Kita akan cakap kat customer maksud dia apa efek dia, kenapa, bagaimana, macam mana, apa dia punya solution dia. Masa kita bagi solution tu dan kita akan kita akan bagi solution sekali lah, macam mana nak buat, macam mana nak settlekan masalah ni. Lepas tu tak nak bagi dia berlaku lagi, macam mana nak kurangkan kalau macam tak ada bajet ke apa, insya-Allah. Tapi bila nak kurangkan, saya tak berani janji benda tu takkan jadi lagi. Bila nak kurangkan memang saya tak akan berani janji. Saya cakap macam tu jelah. Melainkan kalau dia buat apa yang semua yang kita suggest. Sekarang ni kalau kes macam ni Lif, apa yang perlu dibuat sekarang ni, suggestion dia? Suggestion dia yang ni macam biasalah, ESCB ni kalau dah jadi macam ni, kilat dia trip, lepas tu kilat dia blow, tukar ESCB. Lepas tu earding tu kita akan come out dengan testing earding resistant. Lepas tu lagi satu, biasa kalau biasa okey untuk earding, kalau bawah 10 ohm, kalau bawah 10 ohm
bawah 10 ohm tu bawah 10, kalau nak pakai SPD, okey, ataupun lightning arrestor, dia kena bawah 10 ohm. Okey, yang 200 tu basic macam ni lah. Basic macam ni, 200 ohm bacaan pun tak apa. Ini dalam buku panduan ST cakap. Okey, kalau nak letak SPD kena bawah 10 ohm. Okey. So kita kena letak SPD, dan macam sistem pelindung zaman sekarang yang famous sekarang, SPD, lepas tu Erding, lepas tu DB ni ambil. Itu je. DB ni dah lama sangat, daripada tahun berapa ni, memang 10 tahun lepas dia dah kecekapan dah kurang. Okey, jadi ni macam mana pula solution dia yang klik tu? Solution dia kalau boleh buat berat saya nak bagi tahu, tapi kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu juga sebab ni clear dan untuk long term juga kena buat balik. Mana lampu ni semualah, lampu sajalah. Lampu, kabel ni kena letak betul-betul, kena sorting betul-betul. Dekat DB tu pastikan dia punya kawasan macam dapur ni, satu MCB, satu neutral, satu live. Circuit pecah-pecahkan lah. Pecahkan cuma kat dapur je. Dia tak ada campur-campur dengan dia sebab kita suggest untuk buat lampu bahagian bawah semua ni, sebab dia isu ni berlaku dekat bawah je, menurut owner kat bawah saja, dan ada sikit lah kat atas tu. Tapi atas tu tak ada isu sangat. Atas tu mungkin sebabkan lampu tu dah lama ke, dia kena dirosak lah. Tapi yang bawah ni kita dah check dah kan, disebabkan pemasangan tak betul ni lah. Pemasangan tak betul, jadi kita saja untuk buat, kalau owner dah modal, minta buat balik lah untuk lampu saja kat bawah ni. Jadi kita biasa ni bila kita buat, kita akan ikut spek, kita akan bagi yang high quality, lepas tu kita akan bagi guarantee. Itu paling penting, guarantee tu. Jadi sebab harga dia agak mahal lah kan, tapi benda boleh bincang, jadi nanti terpulang pada owner lah. Dia nak buat, jadi kita akan check yang Erding kat luar, berapa reading dia kan. Lepas tu kita akan make good balik lah, tutup balik semua ni. Nanti yang selebihnya nanti atas owner lah, dia nak ambil yang mana. Okey, kita tengok Erding kat luar. Okey, stop dulu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini sekarang ni, okey, sebelum kita lupa, sekarang ni kita come out dengan nama dia, Erding road resistant test. Okey, menggunakan digital tester ni lah. Okey, yang ni macam biasalah, dia dah pasang. Tunggu sikit Okey, kita ambil satu kuning sini. Okey, yang merah tu dekat sana lah. Okey, jadi kita tengok pula dekat kepala road. Okey, kita dah pisahkan kita dah pisahkan dengan Erding ke dalam. Okey, jap. Okey, ni saya jauhkan sikit lagi lah. Okey, saya jauhkan sikit. Okey, tak ada connection lah Okey, nampak tu tak ada connection. Jadi kita akan tengok reading dia berapa. Okey, kita follow. Okey, kita tengok voltage. Okey, tak ada. Okey, kita terus pergi ke 200 lah, ataupun 2000, sorry 2000 lah. Okey, dia dapat 20 ohm. Okey, dan kita terus ke 20 mesti dia akan dapat lah. Ni kalau macam ni, kalau 20 kita test macam ni, dia dapat 21 lah tu. Okey, kita pergi ke 200, dia akan dapat 21.3 macam tu. Okey. So untuk sistem rumah ni, untuk sistem basic ni, sebenarnya kalau dapat 21 ohm macam ni dah okey. Tapi kalau nak lagi okey, kalau nak equipment untuk long term equipment selamat ke apa, bawah 10 ohm lah, bawah 10 ohm dan integrate dengan SPD. Okey, ini kalau sistem basic macam ni, dia 200, tak lebih pada 200 pun tak apa. Okey. Okey, so sekarang ni saya akan cabut. Saya dah pisahkan. Saya pisahkan Erding dengan Erding dengan road. Okey. Okey, lepas tu
Okey. Sebelum tu Lif, sebelum tu kau trip ke dalam dulu. Okey. Ni dah sekali dia. Oh. Soket tester tu, kau on balik power tu. Okey, sekarang ni okey, kita akan check sama ada daripada dalam keluar ataupun bila lepas cabut ni, sistem earding ni kita masih boleh trip ke tak? Kalau boleh trip, ada something wrong. Jadi kita akan double check ni kita dah putuskan. Nampak ni? Kita dah cabut sebab kita nak test Jadi kita akan on dalam rumah. Kebiasaan dia kalau cabut ni tak boleh trip. Jadi kita akan tengok balik. Okey, on balik. On lampu balik dia. On lampu balik Okey, nampak? Kalau macam ni biasa ada connection ni. Biasa dia boleh trip. Jadi kita akan test. Okey, dalam keadaan tadi tu dia tak bersambung. Kita tunjuk sekali lagi. Ni video ni sebagai bukti lah. Bukti yang kita dapat, kita check ni cara check yang betul. Saya tunjuk sekali lagi nampak tu Saya dah dismantle kabel ni. Okey, dah dismantle. Tapi dekat soket tester ni tiga-tiga lampu nyala. Biasa ni kalau macam ni dia ada connect dengan earding. Biasa ni kalau dia tak connect, dia sama ada dipadam ataupun dia macam dim sikit lah. Okey, untuk buktikan lagi saya akan tekan trip ni. Nampak Saya tekan trip ni. Nampak? Dia trip kat sini, nampak? Dia trip kat litar kuasa. Okey, saya on balik. Saya double check dia menyala. Okey, saya tekan ni. Dia trip kat sini. Okey, Lif. Okay, kau ni. Kau test pakai tu pula. Sekejap ke? Okey, Alif pakai alat yang lebih canggih Ini panggil RCD tester. Kita terus ke 200 lah. Terus ke 200 terus. 180 terus. Lepas tu kita auto RAM terus. Dia trip. Trip dalam masa 4.2 milisecond. Okey. 4.2 milisecond. Jadi sepatutnya masuk balik soket tester Alif. Okey, sepatutnya bila Alif ni okey. Okey, Alif standby ni. Okey, saya on. Jap. Okey, on Okey, on. Okey, kadang on nanti jap. Okey, saya tunggu depan ni. Okey, Alif, kau tekan trip. Nampak trip? Sepatutnya tak boleh trip sebab kita dah putuskan earding ke luar. Tapi kenapa boleh trip? Okey, tak apa. Kita pergi ke soket tester dekat. Ambil soket tester pergi kat TV dulu. Belakang TV tu kita test 2 3 4. Ini satu benda yang abnormal ni abnormal. Okey, sekejap. Okey, sekejap saya on balik. Ini benda yang jarang-jarang berlaku Ini biasa ada kes penipu aja buat ni. Okey, tiga jala, sekejap. Okey, Alif kat situ nampak tu ni. Okey, saya duduk kat depan TV. Okey, Alif tekan. Trip lagi. Okey, tak apa. Kita test yang last kali kat dapur. Okey, Alif, kau ambil kat dapur pula. Dekat dapur Sepatutnya tak boleh trip sebab earding dah cabut. Biasa kita tekan macam mana pun tak boleh trip. Tapi kenapa dia boleh trip? Boleh on lagi. Sekejap ni last. Okey, jadi kalau 3 tempat ni dia sama, maknanya rumah samalah. Okey, jadi okey, tiga-tiga lampu nyala Nampak tu Jadi saya akan tunggu depan DB macam biasa. Kali ni memang macam FBI Okey, Lif tekan. Trip. Ini dah kes teruk ni. Jadi langkah seterusnya kita akan jumper daripada sini keluar. Kita nak make sure sama ada connection yang berhantu ataupun ada toyol kan dekat kabel ni, dekat road ni. Jadi kita akan tengoklah. Okey, kita standby kabel biru. Nanti kita akan buat video yang nak make sure connection tu semuanya, maksudnya connection kabel 10mm keluar ada ataupun biasa dia kalau macam ni mesti ada connection yang bersambung dengan road yang kita tak nampak. Sebab tu tak boleh bila kita dah buka wire 10 dia mesti tak boleh trip. Tapi kalau macam ni biasanya kalau cam macam ni dia akan tapping cap BRC lah, tapi saya tak tuduh lah, tak nampak kan. Tapi kalau dia nak tapping mana lagi sebab dia punya chamber kat sini saja. Dia takkan ada chamber lain ni kan. Tak tahulah ada chamber tersembunyi dalam rumah ni ke.
Kan? Jadi kita akan buktikan. Okey? Okey, terbaik. Sekarang ni Alif akan jumper daripada luar ke depan ke dalam. Jadi kita bermula dengan road dulu. Okey, road nak make sure sepatutnya kalau kita jumper ni dia tak ada connection ni. Jadi kita akan tengok ada connection ke tak. Okey? Letak nampak tu. Alif letak. Kita pergi dalam Dengar tak? Nampak ni? Okey. Leh, kau letak betul leh. Letak kuat sini. Dia boleh putus ni. Kau kena letak kuat-kuat, pegang dia. Okey, dia boleh putus leh. Okey, nampak ni. Dia berbunyi Sepatut tak boleh. Maksud dia ada connection tersembunyi ni. Okey. Satu lagi Lif, dekat kabel ni Lif, kabel dekat kabel. Ni ada benda pelik ni ni ada benda pelik berlaku. Jadi sebab tak boleh bunyi. Ni kita dekat kabel pula. Okey, sekejap nampak tu. Kau kena Lif, kau kena tengok tu Lif, kau kena rapat kau betul. Maksud dia kau cantum macam tu. Boleh tak? Nampak tu Alif, ni kabel pula Kabel kita tengok level luar, dalam keluar tu ada tak? Nampak ada bunyi tu dah dengar Nampak ni. Saya jumper kat sini. Dengar bunyi Jadi kesimpulan dia kabel keluar ada connection, tapi yang pelik je kenapa road pula ada connection. Jadi kita letak kat road balik ni. Okey. Kita letak kat road balik. Kau dah claim buat yang tadi tu. Biar dia okey, nampak tu? Alif dah buat nampak tu Jadi dia masuk dalam. Nampak? Dari jauh pun dah dengar bunyi dah. Nampak? Dia masih berbunyi juga. Ada something wrong kat sini. Okey, jadi kebiasaan dia ada masalah kat ni lah. Ada sambungan haram ke sambungan yang tersembunyi tak nampak. Jadi tadi kita dah start korek sikit. Tapi tak boleh nak korek habis lah. Sebab kalau korek kena pecah kan pula ni. Jadi kita tengok mana yang boleh lah. Jadi solution dia, nampak ni kita dah korek sikit. Tapi masih tak nampak sebab dia kat bawah batu ni. Takkan tak pecah kalau ni kan. Jadi kita akan maklum corner, terpulang mana-mana lah. Dia solution dia macam mana, dia nak buat balik. Tapi kalau kita kena buat balik lah. Sebab ini kita kira tak selamat. Sebab kita tak tahu dia connect kat mana ni. Kan, dia kalau connect ke berasli tak boleh. Sebab dia kalau yang road yang hanya boleh pemasangan road yang sebenar, road cooper saja. Tak boleh connect dengan besi ke, benda-benda logam ke, yang tersembunyi tak boleh. Tapi sekarang ni kita dah suspect ada benda tersembunyi ni yang disembunyikan. Jadi kalau kes macam ni kita pun tak boleh nak kita biasa tak ada nak blame siapa. Jadi kita saja untuk buat balik lah. Kita saja. Kita akan buat balik kat sini. Okey, jadi kita pulang berwarna lah. Okey, terbaik.